Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wazir. Untuk perkongsian kali ini saya nak menjawab soalan daripada rakan-rakan Facebook dan YouTube yang bertanya, bang, macam mana nak jadi fotojurnalis? Walaupun sebenarnya topik ni saya dah jawab dah dulu dalam video-video yang sebelumnya. Dan cuma saya nak bagi clear pencerahan. Saya ni bertugas sebagai jurufoto kerajaan. Dan kalau nak labelkan sebagai fotojurnalis tu macam kurang tepat lah. Senang cerita, saya bukanlah fotojurnalis lah. Lebih kepada jurufoto rasmi kerajaan yang merakam event-event rasmi yang melibatkan yang berlaku dalam jabatan atau kementerian lah. So kalau event-event lain daripada itu, jarang lah kami cover kan. Macam yang melibatkan jenayah, crime, naik turun mahkamah, artis semua tu kan, jarang lah. Bencana alam ada cover tapi jarang. Lebih kepada mesyuarat lah, meeting, lepas meeting benda-benda macam tu lah. So fotojurnalis ni yang saya nak cerita ni macam yang bekerja di akhbar ataupun newswire, news agency yang besar-besar lah kan. So dia satu perkara yang kita kena tahu, benda ni kena ada minat lah. Minat tu kena ada dulu. Ada yang tanya saya macam mana nak dapat kerja dengan Reuters, AP, AFP kan. Benda tu susah sikit nak jawab lah. Itu jawapan terbaik, you kena tanya fotografer yang dah bekerja di situ lah kan. Dan kalau kita sendiri pun tak tahu, maksudnya kita sendiri pun tak tahu kan, Reuters fotografer di Malaysia siapa, AP fotografer di Malaysia siapa, AFP siapa kan. Jadi susah lah, kita sendiri tak ambil tahu, memang payah lah. So minat nombor satu, dan minat ni adalah minat untuk kita menyampaikan cerita dalam bentuk visual. Ni kita merujuk lebih kepada still foto lah. Walaupun untuk menyampaikan cerita atau berita tu sekarang ni dalam format video lebih orang suka tengok lah. Pasal dia ada, kita tak perlu nak tulis caption panjang-panjang kan. Kita ambil orang, kita interview orang dengar sendiri apa yang individu tu bercakap. Contohlah masa banjir ke, masa tsunami, masa tanah runtuh kan. Tak perlu kita nak tulis kan. Orang kata apa, biar gambar berbicara kan. Tapi kalau kita ambil gambar orang bagi nama ni kan, kita tak faham, tak tahu apa masalah dia, apa kesedihan yang dia alami kan, peristiwa yang berlaku kan. Banyak benda kita nak tulis. Kalau video, kita boleh ambil terus footage apa yang dia cakapkan benda tu. So ni kita sembang tentang fotografer yang ingin menyampaikan berita melalui gambar lah, gambar still lah. So minat tu nombor satu lah. Sebab ramai yang bertanya, lepas tu saya tanya dia balik kan, you kenal lah James Nakwe kan. Betul, ada setengah-setengah fotografer, bagi tahulah fotografer yang lama-lama kan, yang terkenal dalam bidang dia tu kan. Dia tak kenal Eugene Smith kan. So nak jadi tapi tak ada inisiatif nak ambil tahu fotografer yang orang kata boleh kata legendary kan. So jadi susah lah. Dia minat nak menyampaikan cerita ni, maksudnya kan, bukannya mesti kita nak cover perang, rusuhan, semua tak. Dia kadang-kadang benda-benda kecil-kecil di sekeliling kita pun kita boleh sampaikan cerita. Tapi untuk fotojurnalis ni, dia gambar saja tak cukup. Dia bukan macam street photo. Kita pergi KL, bandar-bandar Kuala Lumpur ke, Penang ke, Kota Baru ke, Kuala Terengganu ke, bandar-bandar besar lah kan. Kita rakam gambar aktiviti harian di bandar, di kampung ke apa, kita post. Tapi kalau yang fotojurnalis ni, dia kena ada, senang cerita, dia kena ada 5 why ataupun what, when, where, who, kan, siapa benda tu. Maksudnya dalam gambar tu kita kena ceritakan siapa pelaku dia, sebab apa, di mana kejadian ni, semua benda-benda tu kena jadikan satu cerita untuk menyampaikan kepada orang. Kita tak boleh biar orang tu tanya-tanya, ini apa, kenapa dia menangis, kereta tu accident, kenapa, kena ada cukup fakta benda-benda macam tu. Dan sebab itulah juga bidang ni tak ramai orang minat, pasal dia bukan agak leceh, dia nak kata rumit tu tak juga, dia agak kena ada banyak kerja lah. Bukan sekadar ambil gambar post. Pasal tu kadang-kadang ada juga gambar-gambar dekat sosial media ni kan, ada kebetulan individu lalu di tempat kejadian tanah runtuh ke, banjir ke, aksiden kan, dia post kan. Betul, orang tanya, bro ni dekat mana ni kan, sebab apa kan, bila ni, baru berlaku ke kan, tahun lepas ke kan. Orang tanya-tanya pasal dia suka nak post gambar tu dalam keadaan yang cepat, tergesa-gesa, tanpa memikirkan tentang apa ni, cerita dalam tu, sampai menimbulkan persoalan kepada orang. Mungkin benda tu berlaku hari ni ke, semalam ke, entah berita gambar tahun lepas ke dipost kan. So benda-benda macam tu dia macam tak ada credibility lah. Orang susah nak percaya lah. Tapi ada juga yang tanya, dia untuk jadi fotojurnalis ni, dulu ialah ni kalau nak bekerja dalam surat khabar tu satu hal, kita kena apply Tapi itu zaman adanya surat khabar, paper semua tu kan. Itu
Itu zaman sebelum adanya sosial media lah, maksudnya handphone di tangan ni. Tapi zaman sekarang ni, kalau kita berminat nak menyampaikan berita tu, memang apa saja yang berlaku di sekeliling kita kan, dengan ada teksnya, dengan ceritanya, kita boleh gunakan Facebook kita, Instagram kita, Twitter kita, TikTok kita, YouTube kita, sampaikan je benda tu. Dan benda tu tak memerlukan modal yang banyak, maksudnya kalau kita ada kerja lain kan, kita boleh buat di masa lapang kita saja. Tapi malang sekali sebenarnya bidang ni yang nak menyampaikan cerita ni tak ramai orang. Tak ramai orang minat kan. Saya kerap turun di macam saya tinggal di Putrajaya KL kan. Kerap turun di KL, Putrajaya. Bila ada event-event yang melibatkan human interest kan, tak ramai anak-anak muda yang pergi, kecuali yang melibatkan street lah. Kalau pergi pun dia just post gambar ya, ataupun posing kan. Posing diri sendiri lah. Nak menulis cerita tentang benda tu. Kalau dalam circle saya ni tengok orang yang sama je yang pergi kan. Kebanyakannya memang fotojurnalis je lah kan. Tapi kalau individu yang berkata nak berminat nak jadi fotojurnalis kan, kelibat dia orang pun tak ada kan. Jadi memang tak minat lah. Benda ni, fotojurnalis ni dia bukan jenis kena suap Kita kena rajin cari sendiri bahan-bahan tu dekat mana. Cari sendiri event-event tu berlaku dekat mana kan. Dia banyak. Dekat Kuala Lumpur dia banyak orang yang minat nak cover benda ni. Dia macam ada satu kalender dia dah tulis lah, okay, event apa yang besar-besar akan berlaku dalam bulan ni, bulan depan dia nak cover. Dia passion dia tu lebih daripada segala-galanya lah. Bagi yang bekerja dengan kerajaan ni, dia biasanya habis kerja habis lah. Dia tak minat dah nak pergi keluar hari Sabtu Ahad macam tu cari gambar kan. Sebab mereka akan kata boleh claim ke tak kan, ada OT ke tak kan. Kalau tak, dia tak payahlah buat apa susah-susah kan. Walaupun pada asalnya masa mereka memohon kerja tu memang mereka minat, karya mereka pun bagus kan. Tapi bila dah kerja, beban kerja pun dah banyak lah dari Senin. Contohlah kita ambil kerja office hour kan, office hour yang biasa lah, Senin sampai hari Jumaat, Sabtu Ahad tu cuti. Kadang-kadang ada event kan. Kalau dah hari Sabtu Ahad tu kita ajak ni aku dengar dekat KL ni ada perarakan Prosperity Walk ada sambutan Taipusam, ada itu ni mereka akan tanya balik kan, tak boleh claim lah benda ni, bos aku tak bagi lah. Aku cakap kita pergi je lah, pergi ambil gambar sebagai minat lah. Memang tak ramai lah yang akan pergi kan, pasal kau dah habiskan masa seharian kat situ, 1 sen pun tak dapat kan. Pasal dia akan kira benda-benda macam tu. Tapi kalau fotojurnalis ataupun mereka yang berminat nak menyampaikan cerita, mereka akan pergilah. Dan macam saya beritahu tadi lah, dia bukan sekadar ambil gambar saja. Dia kena ada tulis story. Macam Taipusam tu, kita google lah sikit kan, tengok Taipusam ni tentang apa, kenapa dirayakan, kenapa dibuat di batu cave kan. Macam di tempat lain pun ada, di Penang kan. Kenapa di India, di negara India tak ramai orang mungkin tak semeriah di sini kan. Dia ada benda-benda macam tu. Jadi menyampaikan cerita yang tak ramai orang tahu lah. Dan lagi satu, yang sebab saya kata minat ni kan, sebab ada juru foto legendary lah senang cerita di dunia ni kan, yang usia ni dah lebih 50-an, 60-an, ke 70-an kan, yang boleh duduk buat kerja desk job ni, ataupun dengan hasil pengalaman mereka tu di cover perang, cover Olympic game apa semua kan, mereka boleh duduk di pejabat ataupun di rumah, ataupun buat workshop saja kan. Buat apa nak susah-susah kan. Tapi macam James Nakui kan, umur dah 70 lebih kan. Waktu saya bercakap ni umur dia dah 70 lebih kan. Masih lagi keluar mengambil gambar. Kalau dia ada tempat-tempat di medan perang, kalau ada agensi news nak hantar dia sanggup pergi kan. Sebenarnya dia boleh tolak kan, tak apalah dia nak buat workshop ke itu. Tapi pasal passion, minat dia tu kan. Dah berpuluh-puluh tahun cover benda tu, dia masih nak cover lagi. Macam di KL ni ada Henry Berba. Dia ni fotojurnalis. Kalau tengok sejarah dia macam dari Perancis kan. Baru-baru saya pergi cover sambutan Chinese New Year di Sinzisia di KL lah kan. Dia ada lagi kan. Dah entah kali ke berapa kali ada cover benda tu kan. Tak jemu-jemu kan. Dia berada di Malaysia ni pun dah lebih 30 tahun So mungkin dah berbelas kali ataupun dah berpuluh tahun dia cover benda yang sama kan. Dia tak pernah boring lah benda tu. Padahal dia boleh duduk rumah je kan. Duduk rumah ataupun dia dah ada agensi, dia boleh hantar je orang lain, kau cover lah benda ni, aku malas nak cover. Buat apa nak cover kan. Tapi pasal mungkin minat dia nak cover kan, dengan usia dia yang dah macam tu kan, lanjut lebih berusia daripada saya lah. Macam ni macam buku Linsa Edario kan, ni beli pun tak buka kan. Mungkin kalau saya tunjuk adik kakak pun tak ada, siapa dia Linsa Edario ni, perempuan fotojurnalis perempuan lah. Mungkin ada ramai yang tak kenal ataupun tak ambil tahu pun, tak tahu pun lah. Jadi maksudnya kita sendiri pun tak nak ambil tahu kan. Jadi macam mana kan. So benda ni kita kena
salah satu cara nak ambil tahu ni memang betul lah, you tanya kan, tapi dalam masa yang sama kena ada usaha sendiri, ni siapa kan, macam mana jadi macam tu kan. Dan biasanya jarang akan timbul persoalan, bang macam mana nak jadi fotojurnalis kan, pasal you dah buat homework dulu lah. Macam Lindsay Adrio ni kan, antara kerja yang terbaru dia, nak kata terbaru sangat tak lah, dia merakam gambar di peperangan di Ukraine lah. Sampai ada orang buat slot untuk dia saja kan, dan dia pun dah berusia kan, dah 50 lebih. Macam sebagai itu tadi lah, kalau ikutkan pengalaman dia cover perang ni, dia dah boleh duduk selesa di rumah, buat road tour, road tour, buat workshop saja kan. Dia buat apa nak menyusahkan diri lagi, buat apa nak membahayakan diri lagi di medan perang kan. Padahal dia itulah minat, passion dia nak pergi situ tu, meluap-luap. Dia bidang foto journalism ni, dia tak macam bisnes lain lah. Bisnes, walaupun yang macam ni bukan bisnes lah, maksudnya dia bukannya dia duduk office, ni ada perang ni, aku minat ni, aku nak kena hantar orang ni kan. Dia dah je macam bos kan, walaupun dia status dia dah level bos kan, dah boleh level orang kata apa, jaga meja lah, desk job kan, buat management apa semua kan. Dia masih lagi nak keluar, padahal dia boleh assign orang lain ke, stringer ke apa kan, tapi pasal mungkin agensi tu percaya pada dia, dan percaya pada dia pun tak semestinya dia perlu pikul tanggungjawab tu kan. Ada ramai lagi fotografer lain kan. Tapi itulah, nak cari fotografer yang ada minat yang macam tu memang agak susah lah. Tapi macam yang dah kerja agama ni, kebanyakannya memang tak akan buat lah benda-benda macam tu, pasal macam sebegitu tadi kan, kalau tak ada claim, tak ada OT semua kan, jangan harap lah buat penat ni kan. Mungkin betul lah juga cakap tu kan, pasal nak keluar tu tenaga kan, pergi transport apa semua lagi kan, pergi gesture kan. Tapi macam tu lah, dia bila dah, contohlah kalau kita dah bekerja dalam kerajaan, kita buat kerja macam tu, dia dah jadi macam office job, dah jadi macam, kalau saya cakap macam kerani, masih akan berbising, dia dah jadi macam tak ada jiwa kan. Pergi balik, hari cuti dah, aku tak nak fikir benda tu. Padahal sebelum dia masuk tu memang dia minat lah. So yang first kali kena ada minat. So macam mana nak dapat kerja dengan paper kan, walaupun paper sekarang dah tak banyak kan, you kena rajin post story tu, bukan gambar saja. Contohlah macam kalau di Instagram kan, yang paling popular di Indonesia tu Pak Bia Wiharta, yang boleh tengok IG dia, dia banyak tulis, walaupun dia dah bersara daripada Reuters, dia banyak post gambar dan dengan caption ni sekali, boleh belajar daripada situ. IG, post gambar ada story, bukan story real tu itu orang panggil real story juga, tapi ni gambar berserta dengan caption yang panjang tentang satu-satu event tu. Kalau kita buat selalu, contoh kita bagi masa setahun kot lah, kita post di Facebook, di IG, di TikTok pun kalau pun kita boleh bercakap kan, di YouTube kan, cerita-cerita benda macam tu kan, tak mustahil akan ada pihak media yang panggil kita kan, untuk paling tidak pun jadi stringer dia. Itu langkah permulaan lah untuk kita jadi, mungkin akan diserapkan kepada tetap kan, pasal editor ataupun fotografer senior ataupun ketua foto tu nampak hasil kerja kita tu kan, dia ni budak ni bagus lah, hasil kerja pun konsisten kan, dekat situ lah cara kita nak dapatkan, kalau kita nak bekerja lah dengan orang kan, macam itulah salah satu caranya. Dan dulu pun saya pernah juga di approach ataupun di offer satu agensi ni. Dulu dia ada satu portal news lah, saya dah lupa lah. Dia bukan news, dia macam satu portal yang mana satu dunia boleh post gambar-gambar berkaitan dengan news kat situ. Saya pun ada post juga, member-member lain pun ada post juga. Tapi bila dapat offer tu, bukan nak kerja full time, macam stringer lah kalau di event apa-apa dekat Malaysia ni kita rakam. Tapi pasal masa tu saya dah bekerja dengan kerajaan, jadi tiba-tiba ada berlaku event tu, kita nak ambil cuti, jadi macam susah lah kan. Tapi point dia adalah portal tu membantu beberapa jurufoto di Malaysia ni untuk mendapatkan jawatan tetap lah sebagai press ataupun fotojurnalis. Saya dah lupa lah, portal dah lama, dah berbelas tahun dulu lah. So maksudnya sekarang ni kita macam sebagai itu tadi tu lah, gunakanlah portal IG, Instagram, Facebook, TikTok ke YouTube kan. Macam YouTube ni you boleh buat style dokumentari. Macam bagi yang dah ada kerja tetap ni kan, bang saya ni dah ada kerja tetap lah, macam mana nak buat, nak cover news kan. Mungkin lah nak cover breaking news susah sikit lah, tapi kita boleh buat dokumentari. Dokumentari ni benda yang kita boleh rancang. Maksudnya hari cuti kita boleh cover. Dan benda ni tak semestinya kita lakukan dalam masa satu hari. Dokumentari ni boleh ambil masa 2-3 hari, seminggu, sebulan ataupun setahun. Cerita yang kita pergi rakam berkali-kali, benda tu. So cerita pun nak rakam kan, tengok di sekeliling kita lah, you duduk dekat mana kan. Kalau kita nak tengok cerita, contoh kita duduk di Kuala Lumpur kan, nak tengok cerita di Sabah Sarawak kan, cost flight lagi tinggi kan.
Kalau kita tengok tinggal di Kuala Lumpur, okey, story apa yang kita boleh cover di Kuala Lumpur? Kalau di Putrajaya, story apa yang boleh kita cover di Putrajaya kan? Yang bagus je kita cari story yang jarang orang cerita dan kita rasa ada value kat situ. Macam tu, contoh macam di Kuala Lumpur kan, kes gelandangan ke apa ke kan, kebersihan kan. Masa kalau media masa ni dia akan pamerkan benda-benda yang baik-baik sajalah kan, kebanyakannya lah kan. Tapi kita boleh cari story yang unik lah, macam masalah pekerja-pekerja daripada Bangladesh ke Nepal ke apa benda yang orang tak tahu kan, orang tengok macam dia menyusahkan kita apa semua kan. Masalah gelandangan, sebab apa dia dekat situ, ramai orang tak tahu kan punca apa di situ, tidur tepi jalan. Dan ada NGO yang membantu mereka memberi makanan dan benda tu. Saya kerap keluar Kuala Lumpur kan, nampak benda tu, nampak story-story yang menarik dekat situ, tapi jarang di orang kata di-share, bukan di-share lah, jarang dipotretkan oleh orang lain selain daripada press kan, kecuali street photographer lah. Tapi street photographer ni itulah dia rakam macam tu je lah, gambar kehidupan, lifestyle, candid moment semua tu, tapi dia tak adalah menceritakan individu tu siapa kan. Pasal street ni dia santai lah, dia bukan nak melaporkan apa-apa kan, dia tentang gambar di jalan tu lah. So bagi yang dah dengar video ni panjang kan, masih lagi tak faham macam mana nak buat, macam mana nak start kan, macam sebagai kita tadi tu lah kan, dah berulang-ulang kali cakap kan, kita kena ada minat nak menyampaikan cerita dalam bentuk visual. Kalau nak buat video lah kan, yang lebih fokus yang saya nak bagi tahu ni dalam bentuk gambar lah. Dan cerita tu mestilah ada story ataupun ada apa, kena tulis lah. Dia tak boleh lah kita post gambar je orang tak tahu ni siapa, buat apa, kenapa kejadian berlaku kan, apa isu dia kan, apa benda masalah yang kita nak tampilkan benda tu kan. Dan kalau bagus lagi cerita yang kita sampaikan tu ataupun story yang kita nak sampaikan tu bakal dengan harapan story yang kita nak sampaikan tu bakal mengubah nasib seseorang itu ataupun penduduk di setempat tu. Itu lagi bagus lah. Macam kita ambil gambar keadaan jambatan yang dah nak roboh di setengah tempat kan, jambatan usang kan, kita tengok orang kampung masih lagi guna jambatan tu kan, dan kita rasa agak bahaya kan. Kalau boleh kita nak ada pihak berkuasa bina jambatan yang baru ke bang, kita ambil gambar tu, tengok anak-anak pergi sekolah naik jambatan tu, melalui jambatan tu ataupun kenderaan lalu kan. Mungkin bila gambar tu jadi viral kan, orang bercerita kan, mungkin akan membuka mata pihak-pihak tertentu untuk memberikan bantuan dan terbinalah jambatan baru. So story-story macam tu lebih menarik daripada story-story gambar-gambar yang cantik yang mungkin pujian tu kita yang dapat kan, tak ada kembali kepada penduduk setempat tu lah. Okeylah, kalau ada yang masih lagi tertanya-tanya nak share story ke apa kan, boleh tanya di ruang komen lah. Okey, sampai jumpa lagi.